Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segulai sejalai. Terima kasih kerana kembali ke channel saya dan pada video kali ini saya ingin membuat satu spekulasi. Adakah kemungkinan besar UMNO dan Barisan Nasional kecundang ataupun kalah di pilihan raya negeri di Johor pada esok hari. Jadi umum kita ketahui bahawa ramai penganalisis politik iaitu ahli-ahli akademik telah membuat jangkaan atau ramalan bahawa Barisan Nasional akan menang dengan mudah. Ini berdasarkan beberapa fakta dari sudut trend pengundi dan juga mungkin kerjasama antara PAS dan UMNO yang kini telah diumumkan. Ada juga yang kata Barisan Nasional dan UMNO akan menang 53 kerusi, iaitu secara ongkian meng. Dan ada yang mengata bahawa Barisan Nasional atau UMNO akan menang tetapi tidaklah 2/3 majoriti. Walau apapun ramalan, ramai yang mengatakan bahawa UMNO akan menang dengan mudah. Tidak ada satu isu pun dari sudut tersebut. Walau bagaimanapun, saya sebagai seorang ahli akademik tidak mengasaskan analisa saya kepada trend voting ataupun dari sudut apa yang dikatakan oleh penganalisis politik. Jadi saya melihat lebih kepada sentimen ataupun dari isu bagaimana pengundi mempunyai perasaan emosi terdekat atau tidak dari sudut untuk keluar mengundi. Jadi di sini saya ingin meletakkan beberapa sebab saya fikirkan bahawa kemungkinan besar UMNO akan tewas atau mungkin tewas di pilihan raya Johor esok. Yang pertamanya adalah dari sudut isu yang dibangkitkan. Yang pertamanya adalah isu berkenaan dengan bagaimana Najib Tun Razak boleh diampunkan kalau Barisan Nasional menang dengan secara besar. Perkara ini telah dibangkitkan oleh anak Datuk Seri Najib dan ia menjadi bahan mulut ramai orang yang mempunyai lebih daripada perasaan marah, terutama kepada golongan bukan Melayu. Saya rasa ada ramai juga golongan Melayu yang muda yang tidak setuju dengan cadangan sedemikian. Jadi kita lihat juga UMNO sedang gelabah untuk membuat apa yang dikatakan firefighting dan telah keluar kenyataan daripada Ashraf bahawa ini adalah mainan PH, walhal yang menyebutnya adalah anak Datuk Najib Tun Razak. Ini menunjukkan bahawa isu ini cukup menjadi panas sehingga beberapa poster telah keluar untuk menyindir kalau undi Barisan Nasional maka Najib akan bebas dan kalau undi if you don't come back then I'll be back Rosmah Mansor dan sebagainya. Jadi itu satu sentimen yang bagi saya adalah satu sentimen yang cukup kuat. Sentimen yang kedua adalah sentimen yang dikeluarkan oleh PAS dan juga UMNO yang berbaur perkauman. Statement daripada Hadi Awang yang berkaitan dengan kena pastikan kepimpinan Melayu Islam wujud di Johor telah dikeluarkan dan ini membuat kegelisahan di kalangan terutama orang-orang bukan Islam. Kita lihat juga Tuan Ibrahim Tuan Man telah mengarahkan orang-orang PAS mengundi UMNO. Jadi ini menjadi satu persoalan. PAS ni bekerja dengan Perikatan Nasional ke ataupun dah memang ada cadangan untuk ia abandon Perikatan Nasional dan bersama dengan UMNO. PAS tak peduli pun kepada MIPP ataupun gerakan ataupun wawasan ataupun bersatu. Janji dia boleh
bekerjasama dengan UMNO untuk membentuk kerajaan di peringkat negeri dan seterusnya kemungkinan besar kepada peringkat federal. Kita juga lihat bagaimana Khairi Jamaluddin ataupun dan juga Tun Dr. Mahathir yang mengait-ngaitkan tentang ketuanan Melayu, hanya dominan Melayu saja yang boleh membawa keamanan kepada mana-mana negeri dan juga di Malaysia. Mahathir mengatakan kalau kamu Melayu, patut kamu undi Melayu. Jadi ini satu aspek yang amat menyedihkan daripada seorang bekas Perdana Menteri yang telah menetapkan satu rentak yang tidak baik dari sudut apa yang dikatakan musibah di Malaysia. Sentimen yang ketiga adalah tentang bagaimana kalau Barisan Nasional menang dan memang mereka akan mengotakkan iaitu pelantikan 5 adun yang bukan daripada pilihan raya. Jadi apakah sebab perlu melantik adun-adun ini menjadi persoalan yang cukup besar dan dominasi satu kaum dan satu agama menjadi lebih ketara kalau perkara ini berlaku dan ramai di antara rakyat Malaysia tidak bersetuju dengan cadangan demikian. Jadi ia adalah menjadi suatu sentimen yang juga kuat. Kemudian sentimen satu lagi adalah itulah dia kerjasama di antara Perikatan Nasional ataupun PAS saja dengan UMNO. Memanglah kalau dari sudut perkiraan matematik, kalau Pakatan Harapan berdepan dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, kemungkinan besar Perikatan Nasional dan Barisan Nasional akan split undi Melayu dan kemenangan boleh diberikan kepada Pakatan Harapan. Maka itu secara logiknya Perikatan Nasional akan bekerjasama dengan Barisan Nasional. Mungkin PAS bergaduh dengan Bersatu ni satu sandiwara ataupun excuse untuk mereka bergabung dengan Barisan Nasional. Kalau kita lihat kenapa Bersatu yang dikatakan telah bergaduh dengan PAS tidak bertanding lebih daripada 16 kerusi. Kenapa Perikatan Nasional bertanding 33 kerusi sahaja? Wahal Perikatan Nasional bertanding semua kerusi di Sabah. Jadi ini satu persoalan yang besar dan saya mula menjangkakan bahawa ini adalah satu ruse ataupun satu sandiwara politik yang cukup licik mungkin untuk menjadikan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sebagai satu coalition untuk membahagikan Malaysia kepada dominasi satu kaum dan satu agama. Dan ini saya rasa perkara yang cukup menasabah sekali. Seterusnya kita lihat bahawa ada penganalisis yang mengatakan bahawa kalau orang bukan Melayu keluar mengundi dalam 65%, maka kedudukan Barisan Nasional ataupun UMNO akan tergugat. Dan juga ada penganalisis yang mengatakan bahawa kalau jumlah melebihi 75%, maka seperti dalam pilihan raya umum 15, UMNO dan Barisan Nasional tidak mendapat kursi yang banyak. Malahan Pakatan Harapan mendapat kursi yang lebih. Kita juga melihat ada kenyataan yang telah dibuat oleh 132 NGO Cina yang menggesa dan meminta pengundi-pengundi Cina untuk keluar mengundi dan tidak duduk di rumah ataupun tidak ataupun memulaukan undi atau memboikot undi. Kerana sentimen ataupun perkara-perkara yang telah disebutkan tadi adalah menjadi sesuatu yang boleh menjadi satu ugutan kepada pembentukan ataupun keharmonian Malaysia. Jadi undi di Johor ni bukanlah sekadar isu-isu
tempatan tetapi juga isu-isu nasional. Dan diharapkan mereka akan turun beramai-ramai untuk menentukan supaya Malaysia masih lagi dipunyai oleh semua golongan dan bukannya didominasi oleh satu kaum dan daripada satu agama sahaja. Jadi di sinilah saya menganggap bahawa kalau sentimen ini kuat dan seperti penganalisis politik berkata bahawa ramai yang turun mengundi, maka kedudukan UMNO akan tergugat. Ini tidak mustahil dan kemungkinan akan memberi satu surprise kepada semua penganalisis politik yang mengatakan Barisan Nasional akan menang mudah. Seperti juga apa yang berlaku pada 2018, di mana penganalisis menganggap bahawa Pakatan Harapan tidak boleh mengalahkan Barisan Nasional. Tetapi kenyataannya adalah di sebaliknya. Jadi di situ adalah jangkaan atau ramalan saya dan saya berharap perkara yang baik berlaku untuk sama-sama kita menerajui Malaysia kepada sesuatu untuk semua kita dan bukan untuk sebahagian kaum ataupun rakyat sahaja. Sekian, terima kasih.